Dari segi kos sara hidup, harga makanan terpilih masih berada dalam julat terkawal, tetapi juga ada tanda tekanan input mula kelihatan. Untuk tempoh 20 hingga 22 April, harga bahan makanan terpilih masih dalam tren pergerakan terkawal dengan perubahan harga kurang daripada 10%. Harga purata ayam standard meningkat 3.3% kepada RM9.70 per kilogram. Telur ayam grade C meningkat 7.3% kepada RM3.93 bagi 10 biji. Manakala daging lembu menurun 3.8% kepada RM35.92 per kilogram. Bagi makanan laut, ikan kembung menurun 1.1% kepada RM16.10 per kilogram, manakala ikan cencaru dan udang putih masing-masing meningkat 0.95% kepada RM10.36 per kilogram dan 0.61% kepada RM32.03 per kilogram. Dalam kategori sayur-sayuran pula, sawi meningkat daripada RM6.16 per kilogram kepada RM6.51 per kilogram. Bayam hijau meningkat hampir 5% kepada RM5.59 per kilogram dan santan kelapa segar meningkat 3.6% kepada RM16.41 per kilogram. Trend ini menunjukkan bahawa tekanan kos input dan logistik mula memberi isyarat awal mengenai rantaian bekalan makanan domestik. Sebab itu, pemantauan tidak boleh hanya dibuat di peringkat harga runcit, tetapi mesti bermula dari peringkat huluan, iaitu baja, diesel, tenaga, bahan mentah, pengeluaran, pengangkutan dan juga pengedaran.